You siap lah Joko Chandra. Kalau you datang Thaipusam, you siap. Saya pergi Batu Cave tempoh hari. Semalam saya pergi 3 kuil. Satu di Pulau Pinang. Sebelum itu kat Ipoh. Dan selepas tu SP. Sungai Petani saya pergi 2 kali. Tak ada seorang pun, believe me, saya tak pakai mask. Saya dengan family saya. Saya tak pakai mask. Tak ada seorang pun yang tegur saya, marah saya. Sebaliknya, dia orang jabat tangan lagi. Dia cakap apa yang saya cakap tu memang betul lah. Yang terasa tu, yang kuil-kuil haram tu, istilah kuil haram tu jangan digunakan itu. Memang mereka menyokong pembinaan kuil haram. Dan 2-3 orang politik pun menghubungi saya. Dia cakap, cikgu jangan gunakan, kalau boleh jangan gunakan istilah kuil haram. Mengapa? Saya tanya, tunjuklah undang-undang. Mana satu perlembagaan yang termaktub tak boleh gunakan istilah haram. Istilah kuil haram. Haram tu haram lah. Pembinaan yang haram. Respect lah you all lah. Saya pun tengok, saya kena pakai mask. Nak pergi tokong kuil saya. Seorang pun tak ada. Semua respect. Kebanyakannya respect saja. Termasuk PDRM. Terus sekarang masalahnya, bukannya isu perkauman yang kat luar tu, yang mungkin otak tu kat lutut tu, ini bukan perkauman. Ini pencerobohan tanam. Tuhan ada di mana-mana saja tau. You tak payah satu Tuhan, satu dewa, you kena bina satu temple. Satu kuil. Yang itu pun kuil tu kuil haram. Kau ceroboh, kau curi, lepas tu kau minta pempasan. Tak payah. Agama Hindu pun tak beritahu macam tu. Semua dewa boleh ditempatkan dalam satu kuil juga. Ini semua apa? Cari makan lah. Sebab tu, ROS pun you orang tak nak register. You orang tak nak tunjukkan penyata kewangan. You orang tak nak buat AGM every year. Ini sebabnya. Bisnes yang paling untung kat Malaysia ni memang kuil haram. Ramai kat luar tu masyarakat India pun memang sokong. Jangan ada kuil haram. Halalkanlah, you beli tanah tu lah. Terbaiklah kepada semua penganut-penganut yang kuil-kuil halal, especially Batu Cave, Sungai Petani, Pulau Pinang, Ipoh semua tu. Okey saja dia orang. Tak ada masalah pun. Yang masalahnya kuil-kuil haram dengan kemungkinan besar ada kegiatan haram di sebalik kuil-kuil haram. Terbaik, teruskan mencantas kuil-kuil haram. Saya akan gunakan istilah kuil haram sampai korang hantar LOD. Terbaik rakyat Malaysia.